Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal dalam rancangan masak memasak guys. Oke, hari ini saya nak share resepi cara buat nasi goreng paprik seafood sedap. Ini versi kedai Tom Yam. Mana-mana korang makan nasi goreng seafood, paprik ayam, paprik apa semua, resepi dia sama. Korang boleh cuba dekat rumah ataupun boleh untuk meniaga siapa-siapa yang nak baru buka kedai ke, tak tahu nak masak macam mana kan. Korang follow je. Oke. Yang paling penting korang kena support saya dengan cara follow guys, follow ramai-ramai, alright. Sekarang jom tengok bahan-bahan dia. Okey, kita ada nasi kemudian ada sayur campur ABC. Kalau ada sayur ni tak ada pun tak ada masalah, korang boleh tukar carrot dengan kacang panjang. Okey, kemudian kat sini ada lauk seafood campur, udang, sotong, ayam. Kita buat paprik campur guys. Kemudian kat sini ni barang asas dia kalau buat paprik: daun limau, carrot, kacang panjang, bunga kubis, bawang holland, cili padi. Okey, sekarang kita nak goreng nasi dulu. Jom kita goreng nasi dulu. Minyak bawang putih. Nasi dia warna putih, korang boleh je warna merah pun boleh, tak ada masalah. Ni telur ni, kemudian baru nasi. Kita hancurkan ni kotor-kotor tu. Ni resepi meniaga tau. Kalau kita meniaga, kita buat macam ni. Okey, sekarang untuk perasa, gula 1, aji 1, kicap sotong 1. Okey, kemudian masuk dalam. Kemudian kita taruh ni sedikit kicap bukit Golden Mountain. Kalau ni tak ada pun tak ada masalah, boleh je. Kalau ada minyak bijan ke apa pun boleh, tak ada masalah. Kemudian kita gaul dulu. Okey, nasi dah siap. Dia. Sekarang kita nak buat lauk dia. Lauk kena letak sebelah sini. Nak buat lauk dia, masukkan lauk dia. Kita ketuk bawang putih 2, kemudian cili padi. Paprik ni dia biasa pedas tau, dan nama dia paprik, dia kena pedas. Kalau tak pedas mana bukan paprik lah, ayam kicap. Okey, masuk sini. Masuk semua bahan ni dulu guys. Kita ambil dia punya smoky dulu. Tu cara dia kalau buat paprik nak sedap. Ni resepi ni memang saya halalkan. Siapa-siapa nak meniaga ke, nak buka kedai ke, nak makan sendiri kat rumah, tak ada masalah. Janji korang follow je. Okey, bila macam tu kita buang minyak sikit guys. Minyak tak perlu banyak sangat. Kita tumis cili bor dulu. Tu dia. Okey, kemudian baru kita masukkan sedikit air. Rasa gula 1, aji 1, sos cili, sos tiram. Yang paling penting kena ada sambal belacan sikit. Kemudian ada kicap sotong 1 sudu. Taruh dalam. Air tak perlu banyak sangat tau. Kemudian baru kita buka api. Ya, kita masukkan ni sedikit. Kita bukit. Okey, siap. Ni lauk paprik campur, nasi goreng paprik campur. Okey, boleh hidang. Okey guys, akhir sekali paling penting kena ada bawang goreng dan bawang. Ni paling penting, baru makanan kita tu wangi guys. Okey, kita tengok lagi sekali. Bau dia memang mengunggah selera guys. Okey guys, inilah dia nasi goreng paprik campur. Okey, siapa-siapa yang nak belajar boleh, korang boleh follow video saya, jangan skip. Kalau tengok video kena tengok habis, jangan skip-skip. Okey, semua mencuba. Jangan lupa follow, like, komen, dan share. Bye bye. Assalamualaikum.